Pagi dia start kereta, kereta tak hidup. Cranking ada. So dia bawa towing datang sini, technician dah check. Okey gang, so kembali lagi dengan Transmatic Automotive. So hari ni kita nak share berkenaan dengan progress minggu-minggu terakhir lah dekat workshop kita orang. So belakang ni ada sebiji Volvo model lama, nak cakap lama tu tak lama sangat lah, dalam 2012-2013 punya model S80. Yang ni bukan common issue, wear and tear punya part. Sampai satu time dia akan rosak lah. Yang tu kat bawah aku ni ada dia punya fuel pump. Customer tu komplain, pagi dia start kereta, kereta tak hidup. Cranking ada. So dia bawa towing datang sini, technician dah check, supply ada datang tapi dia punya fuel pump tak jalan. Kalau untuk model macam ni, kerja dia kalau nak tukar fuel pump ni agak renyah sikit. Sebab kita kena turunkan punya fuel tank lah. Aku pun tak faham kenapa dia buat macam tu. Tu engineer punya kerja lah. Kita kena turunkan tank untuk kita tukarkan fuel pump tu. So untuk case macam ni, dia ada perbezaan dekat dia punya label charge lah. Untuk kerja yang lebih punya kerja, memang charge pun akan ada extra sikit lah. So kepada korang yang nak check ataupun nak repair kereta korang sebelum hari raya ni, boleh datang, boleh check ataupun booking dengan kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.